minta maaf Puan sebab dekat sini dah melanggar etika untuk membeli MC. Lagipun untuk membeli MC ni memang sesuatu yang tak baik lah Puan. Bolehlah doktor. Tak apa, MC tu nanti saya beli. Surah Al-Baqarah ayat 188 telah membuktikan bahawa rasuah bukanlah amalan kita. Rasuah adalah pemusnah yang membawa kepada kebinasaan. Di manakah sifat Integrity. Ya, integriti yang membawa maksud kejujuran pada diri kita. Jika mahukan hidup penuh keberkatan, hindarilah rasuah. Jika inginkan gaya hidup yang sihat, hindarilah rasuah. Dan jika dahagakan rezeki yang halal, hindarilah rasuah.